The power of pause. Islam adalah satu agama yang ke depan sangat. Orang lain semua cakap kerja, kerja, kerja. Islam cakap kerja dan berehat. Kerja dan pause. The power of pause. Puasa adalah pause. Dalam setahun, sebulan, dalam seminggu, Isnin dengan Khamis. Kita tak belajar benda itu. Pause itulah boleh membuatkan mitochondria kita lagi sehat. Kita tak bekerja, kerja, burn out. Jadi, patah balik kepada basic rhythm, biological clock kita. Tapi saya nak simplekannya, supaya nak nampak konsep yang simple yang kita tak sedar. Puasa adalah pause. Sembahyang adalah pause. Pause untuk kita stabilisekan balik, cari balik, terbabas, masuk balik landasannya. The power of boring. The power of boring. Tapi orang tak faham the power of boring, which is the pause tu lah. The power of sebenarnya bagi saya, untuk kita berjaya tolerate dengan tak buat apa-apa, itu adalah orang yang sebenarnya kuat dia punya willpower. Sebab kita sentiasa rasa bersalah kalau kita tak buat sesuatu. Hakikatnya sepatutnya kita sepatutnya kena okey je lah. Janganlah tak buat sesuatu pada waktu yang panjang. Namanya pun pause.